TikTok Shop nak bagi harga lain. Tahu. Esok katanya TikTok Shop nak bagi harga lain. Harga lagi rendah daripada tu. Jangan beli. Jangan beli. Okay, so disebabkan dah jadi macam tu tadi, Hikmah terpaksa contact lah orang-orang yang berkaitan dengan ni. Sebab diorang memang tak sangka. Diorang keluarkan dulu benda tu, ingatkan tak ada orang beli. Rupanya dah beli. Ada orang beli lah macam tu. Jangan beli lagi. Dia kata jurung-jurung betul-betul mengganas ni. Ya betul, memang mengganas betul ni. Jangan kak. Hikmah daripada melepet ni, Hikmah baru makan antibiotik kali kedua. Besok pukul 9 malam. Betul-betul panik. Akak jangan panik bayi kak. Okey, cerita dia macam ni. Ikmal keluarkan produk ni kan dalam keadaan yang tergesa-gesa kan. Patutnya Ikmal besok nak bercerita benda ni, nak bercakap benda ni besok. Tapi dah jadi benda macam ni, Ikmal terpaksa bagi tahu hari ni juga. Okey, Ikmal dah pergi nak dekat 25 founder dan kilang untuk siapkan produk Ikmal. Kurang daripada waktu sebulan, semua reject. Semua tak berani buat, semua takut nak buat. 25 kilang dan 25 orang founder, semua tak dapat nak tolong. Sebab kurang dari waktu sebulan. Ya, sebab Hikmah nak keluarkan ni dah lama dah. Hikmah dah dapat bendanya. Cuma Hikmah nak perbaharui lagi daripada segi R&D apa benda semualah. Jadinya Hikmah nak betul-betul kilang yang berkualiti. Jadinya satu sahaja kilang dan orang kata founder yang boleh tolong Hikmah waktu tu, yang dapat buat produk tu dekat kilang dia, satu-satunya adalah Lavanya. Lavanya dah ada lab, dia dah ada lab test, KKM semua ada. Kilang ketiga terbaik dekat Malaysia yang mampu tolong Hikmal. Okay, Lavanya je lah yang hanya mampu waktu tu. Dia punya founder dan kilang tiga terbaik kat Malaysia. Lepas tu Hikmal macam tu yang meeting dapatlah buat macam tu. Daripada packaging pun kita tak guna kargo, kita guna penghantaran udara. Maksudnya sangat pantas. Tu yang banyak kos makan tu kan. Tapi aku cakap thank you so much lah bos, sebab dah merealisasikan Hikmah punya impian tu. Sebab dengan kilang yang sebelum-sebelum ni banyak juga masalah, tak dapat. Semua 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan. Akak bayangkan kalau 4 bulan nak tunggu, 3 bulan nak tunggu, macam mana? Kan? 4 bulan, 3 bulan agak-agak lah. Takkanlah 4 bulan, 3 bulan nak tunggu kan. Ini semua ikat ruas togek. Jadinya tu sampai Hikmah pada pening macam mana ni. Rupanya Hikmah kontak Lavanya sebab Hikmah tahu dia orang ada kilang. Macam tu. Jadinya Hikmah pergi. Lepas tu Hikmah hantar Hikmah punya formula R&D apa benda semua Hikmah dah pernah dapat. Lepas tu Hikmah nak perbaharui apa benda semua 3-4 kali lah kita melalui proses tu. Lepas tu diorang je dapat tolong. Kurang dalam waktu sebulan. Tak sampai sebulan lah. Tak sampai sebulan. Meeting semua. Tapi yang dapat tengok harga 99 tadi, jangan beli kat tu, mahal sangat tu.